Pengalaman saya hantar anak dekat TMNT ni, pada awalnya saya nak fokus kepada dia punya social skill, which is kalau dia dekat luar, dia mampu tengok je kawan-kawan bermain. So saya masukkan dia ke sini, dan dalam 3 ke 6 bulan macam tu saya dah nampak dia punya perubahan. Sekarang dia boleh kalau main dengan jiran-jiran, dia dah boleh bersuara dengan confident. Lepas tu dengan rakan-rakan sekelas, dia balik rumah bercerita dia main apa dan bagaimana. Dengan guru-guru pun dia dah berani untuk bersuara. So memang capailah apa yang saya nak dekat dia. Yang paling best saya suka dengan Tadika punya aktiviti di dalam kelas dan juga di luar kelas. Diorang banyak buat aktiviti-aktiviti yang merangsang motor skill-skill, and then dia banyak bagi peluang kepada pelajar untuk bersuara dan menyatakan pendapat, which is saya rasa ni sangat bagus untuk budak-budak punya confident. Kepada parents lain yang nak masukkan anak ke TMNT, saya memang suggest lah untuk perkembangan anak-anak, especially untuk diorang punya preparation untuk masuk darjah 1. So agak tough sebenarnya darjah 1 ni. So saya rasa daripada sekarang, kalau kita masukkan dia ke TMNT ni, dapat develop diorang punya perkembangan dan juga daripada segi membaca, mengeja, mengira. Dan anak saya pun walaupun dia baru berusia 4 tahun, tapi dia dah boleh membaca dan boleh menulis simple words macam saya, makan, macam tu dia dah boleh menulis, which is saya rasa sangat bagus lah. Dengan tempoh dia selama 10 bulan dekat sini, memang perkembangan yang sangat baik dan memberangsangkan lah